Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Okey, enjoy hari ni? Enjoy tak? Okey, kita dah dengar lebih kurang dalam 6 bintang, beberapa bintang yang pada hujung tahun ni kita dengar dah beberapa bintang kita dah declare. Mungkin awal tahun depan kita dengar beberapa bulan pula kot. Okey, Berapa bulan ya? berapa bulan? Okey, kami diamanahkan. Abang tak dengar, bang. Tak dengar, okey. Tu tak dengar bulan. Okey, kami diamanahkan untuk memberi anugerah khas Bintang Inspirasi sebagai penghargaan tertinggi Rapat lagi dengan mic. kepada tokoh kepimpinan berwawasan, dedikasi berterusan dan keupayaan memberi inspirasi kepada seluruh warga LLM dan memberi dan membawa kita LLM ke tahap yang lebih cemerlang. Okey? Okey, tapi sebelum itu kita nak persilakan dulu bagi turut serta di atas pentas bersama-sama. Jom kita persilakan IR Muhammad Hazmi bin Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Operasi, IRTS Dr. Nazrul Fazilah binti Ahmad, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan, dan juga Puan Junaidah binti Jamni, Pengarah Kanan Pengurusan. Dipersilakan. Jom kita saksikan montaj ini. Tokoh ini dilahirkan pada 11 Februari 1966 di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajian di University of Wisconsin, Milwaukee, Amerika Syarikat. Menyertai LLM pada Januari 1990 dan mendirikan rumah tangga bersama Datin Nur Rohani binti Ali serta dikurniakan seorang puteri. Seorang yang berpendirian tegas dan berjiwa besar serta disenangi warga LLM. Jasa dan sumbangan beliau menjadi inspirasi kepada seluruh warga LLM. Atas jasa dan sumbangan beliau, ABP LLM 2025 kali ini dengan bangganya menobatkan penerima anugerah Bintang Inspirasi LLM 2025 buat yang berbahagia Datuk IR Haji Sazali bin Harun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan yang gemuruh untuk Datuk KP kita. Baca. Dan diminta IR Muhammad Hazmi bin Yusof, Timbalan Ketua Pengarah, untuk menyampaikan anugerah ini. Okey, pada hari yang penuh bermakna ini, LLM dengan penuh penghormatan ingin menyampaikan anugerah khas Bintang Inspirasi kepada seorang pemimpin yang bukan sahaja menyerajui organisasi dengan kebijaksanaan, malah sentiasa prihatin dan sebagai pencetus motivasi kepada warga LLM, iaitu Datuk Yang Bahagia Datuk IR Haji Sazali bin Harun bagi penerima anugerah khas Bintang Inspirasi. Baiklah, tanpa orang kata di sebalik kejayaan seorang suami, adanya mem besar yang sentiasa di sisi. Untuk itu dipersilakan untuk bersama-sama di atas pentas meraihkan kejayaan Datuk KP kita. Dipersilakan yang berbahagia Datin Hajah Rohani binti Ali, isteri kepada Datuk KP kita. Sila-sila. Silakan. Nampak I boleh jadi pengiring juga. Okey? Semua job I buat.
Wah, kita juga ada buah tangan lah untuk Datin. Orang perempuan diet, jadi kita bagi buah. Okey, berikan senyuman yang paling manis. Sekali lagi tahniah diucapkan kepada Datuk KP kita di atas anugerah yang diterima sebentar tadi. Dipersilakan. Datuk, mungkin sedikit ucapan menang anugerah. Saya tak berkesempatan tahu buat ucapan, jadi Datuk silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua warga Lembaga Lebaran Malaysia. So alhamdulillah, ingatkan tak menang. Ini bukan pertandingan lah, saya bersyukur. Sebab saya tengok kategori-kategori yang dipertandingkan memang tak boleh masuk lah. Nasib baik ada orang kata tu kriteria yang khas. Tapi alhamdulillah, sebenarnya kita hari ini meraihkan sesama kita, semua warga Lembaga Lebaran Malaysia. Jadi memang apabila pihak Urustia datang jumpa bincang dengan saya, dia nakkan supaya benda ini among us sahaja dan memastikan semua warga Lembaga Lebaran Malaysia akan terlibat. Saya dimaklumkan semua orang insya-Allah akan menerimalah cenderahati untuk memperingati apa yang kata tu malam ini. Jadi untuk anugerah ini, saya pun tak tahu kira-kira anugerah bintang inspirasi. Hebat Mana pernah ada anugerah macam ni. Jadi saya ucapkan terima kasihlah. Ya, setelah 36 tahun, tinggal berbaki 2 bulan lagi saya bersama LLM. So terima kasih dan kita doakan semoga LLM akan tetap mencapai ke arah yang lebih cemerlang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan sekali lagi tahniah buat Datuk KP. Terima kasih juga kepada penyampai anugerah kita, kepada Datin juga, dan buat didiv kehormat.